Alright. Dan let's go. Hai kawan-kawan, hari ni saya nak bawa korang pergi casting haruan. Hari ni kita berada di kawasan Sendayan dan tempat casting ni dipanggil Kolam Tarahan Sendayan. Kita dah sampai dah geng. Ada orang kat situ lah, tengah mancing ke? Bukan, itu Bangla. Dengar video call dengan amoy dia kot. Tu ada orang tengah mancing tapi dia pakai jala ketam lah. Dah habis mancing rupa-rupanya, dah balik. Ingatkan nak pergi sana tanya abang ni dapat ikan apa. Baiklah, jom kita mulakan misi memburu strike haruan. Cantik betul tempat ni. Nak bawa anak-anak pun boleh. Jom kita set up geng. Hari ni saya menggunakan set casting daripada Seahawk, iaitu Seahawk Base LX Hunter. Umpan pula saya pakai soft plastik daripada Sabadi. Mantap! Yang berwarna putih dengan weedless hook. Beginilah cara saya masukkan SP ke dalam mata kail. Sila betulkan saya ya kalau saya silap. Ni saya sekarang tengah ukur mata kail dekat SP, nak tengok cucuk dekat mana. Dah siap ukur, lepas tu kita cucuk bagi tembus macam ni. Lepas tu sembunyikan hujung mata kail dekat dalam sirip SP. Okey, siap. Gede. Lepas tu ambil egg snap, dalam bahasa Melayu panggil snap telur. Masukkan ke dalam rolling swivel. Masukkan SP. Lepas tu masukkan batu ladung kecil. Nak bagi berat sikit. Sebab tadi saya pergi kedai beli, dia tak jual jenis weighted punya. Dia hanya ada mata kail kosong. Jadi terpaksa lah pakai batu ladung hari ni. Dah siap, jom mancing bosku. Let's go. Cast maut pertama, semoga strike besar-besar bas. Alamak, mihun pula. Kita cuba ketatkan magnet dia, tengok mihun tak. Pisang weh, mihun lagi weh. Lagi teruk mihun dia. Alamak. Okey, tak apa, kita cuba lagi. Walau weh, pandai ke tak pandai mancing ni. Aduh, tak jadi mancing hari ni lah geng. Asyik mihun je, tali asyik terkeluar. Alamak, macam mana ni? tolonglah jangan mihun lagi. Okey, ngam soi dah tak mihun. Aku rasa ni last cast lah. Sebab langit pun dah nak gelap ni. Dekat sini takut nanti seorang malam-malam ada hantu ke apa. Yang last cast, kalau tak ada kita balik. Macam ada ketuk-ketuk lah geng. Kita try lagi yang macam ada ketukan tadi. Kita try baling tempat sama, tengok ada tak. Okay lah geng, jom balik, tak nak gelap ni. Korang tengok betapa cantik langit di waktu petang ini. Langit berwarna merah jambu geng. Minta maaf geng, hari ni video kumpau. Kalau kawan-kawan tahu mana ada pot haruan yang best, sila komen dekat bawah. Ada rezeki saya sampai. Jumpa anda semua di video seterusnya. Bye. Jom mancing bosku.